perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah. Segala perkara yang berlaku pada Nabi dilakukan kepada Khadijah dan Umayyah, dan perkara itu tidak tinggal begitu sahaja. Segala sifat yang mulia dan kebaikan yang nyata pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa keinginan kepada Khadijah untuk mempersuamikannya. Meskipun usia Khadijah ketika itu sudah melewati 40 tahun dan seorang janda, tetapi telah sawanan, kehormatan dan sifatnya sebagai seorang yang solehah menjadi rebutan bangsawan-bangsawan Quraisy untuk memenangnya. Tetapi segala pinangan mereka ditolak. Pada Nabi pula dia menawarkan diri untuk menjadi bakal isteri dengan memutuskan kawannya Nafisah binti Munafah. Nabi menerima permintaan Khadijah dengan meminta bapa-bapa saudaranya supaya meminang Khadijah binti Khuwailid. Lalu Hamzah pun meminangnya dengan ditemani oleh Abu Thalib dan bapa-bapa saudara baginda yang lain. Rombongan peminangan itu menemui bapa saudara Khadijah, Amr bin Sa'ad, kerana bapanya meninggal dalam peperangan Al-Hijab. Seterusnya dilangsungkan perkahwinan dan Abu Thalib berkesempatan untuk berkhutbah. Di antaranya beliau berucap, Anna Muhammadan la yuzanu bihi fata min Quraisyin illa wajaha bihi syarafan wa nublan wa fadlan wa aqlan wa in kana fi mali fulan fa innama malu zilun zahilun wa ariyatun mustarjahatun walahu fi Khadijah binti Khuwailid wasbatun walaha fihi mislu zalik. Sesungguhnya Muhammad tiada tandingan di kalangan pemuda Quraisy, melainkan dialah yang paling menang dari segi keistimewaan dan kelebihan keturunan, kelebihan akhlak dan akalnya. Sekalipun dari segi harta dia mempunyai sedikit sahaja, tetapi harta itu ibarat bayangan yang hilang dan pinjaman yang dipulangkan. Dia mahu beristerikan Khadijah dan Khadijah juga mahu kepadanya. Wa fadlul lazi la yaqdamu anhu wa antaha minhu. Lalu wali Khadijah menyambut, ialah anak lelaki yang tidak disorong-sorongkan hidupnya, dan aku kabulkan dia dengannya. Inilah perkahwinan yang pertama kepada Nabi yang penuh dengan keberkatan, dan rumah tangga keduanya berpanjangan sehingga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Hasil dari perkongsian hidup itu lahirlah semua putera dan puteri Nabi SAW kecuali Ibrahim. Sesungguhnya Khadijah radhiyallahu anha mempunyai kelebihan dan ketinggian pribadi yang tetap menjadi ingatan Rasulullah SAW sehingga wafatnya. Sayyidina Ali bin Thalib pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Khairul nisa'iha Maryam binti Imran wa khairul nisa'iha Khadijah binti Khuwailid. Riwayat Bukhari. Sebaik-baik perempuan ialah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik perempuannya ialah Khadijah binti Khuwailid. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, tidaklah aku cemburu kepada isteri-isteri Rasulullah, melainkan kepada Khadijah, padahal aku tidak sempat bersamanya. Aisyah menegaskan lagi, adalah Rasulullah apabila ia menyembelih kambing, ia bersabda, hantarlah kepada kawan-kawan Khadijah. Pada suatu hari aku marah dengan berkata, Khadijah. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku dikurniakan kasih kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad dan At-Tabrani telah meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah kerap kali menyebut Khadijah dan memujikan. Tiba
Tiba-tiba pada suatu hari aku telah didalami rasa cemburu, dan aku berkata, dia hanyalah seorang perempuan tua. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Tiba-tiba Rasulullah dengan marahnya bersabda, La wallahi ma abdalani lahu khairan minha. Amanat iskabarun nasu wa saddaqat li iskazzabalin nasu wa wasatni biha bima'aniha isharmanin nasu wa razaqani lahu minha walada duna waliha minan nisa'i. Tidak, demi Allah, tidak terganti dengan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika manusia dalam keadaan kafir. Dia membenarkan aku ketika manusia membohongiku. Dia membantukan dengan hamba-Nya ketika tiada manusia membantuku. Allah memberikan kepadaku darinya anak, tidak dari isteri yang lain. Adalah menjadi dalil yang terang dan nyata bahawa perkahwinan baginda Rasulullah SAW bukanlah berdasarkan untuk kepuasan hawa nafsu, tetapi kerana ketentuan akhlak dan nilai agama menjadi ukuran. Kalaulah kerana nafsu, sudah tentu wanita yang lain menjadi pilihan, terutama di zaman tebalnya fahaman jahiliyah, di mana baginda boleh mencari isteri-isteri yang lain di samping Khadijah sejak hari mula perkahwinannya, iaitu ketika umurnya di peringkat 50-an. Dalam jangka waktu berumah tangga dengan Khadijah, Rasulullah SAW tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan yang lain. Oleh itu, alangkah tidak benarnya dakwaan para orientalis terhadap pribadi Rasulullah SAW mengenai masalah poligami dengan alasan-alasan yang jahat, tanpa mengambil kira masalah masyarakat yang diselesaikan oleh Rasulullah dengan menunjukkan contoh poligami yang ada di dalam Islam demi rumah tangga yang baik dan masyarakat yang tidak ada penderitaan di dalamnya, yang menjadi sebahagian daripada ciri kemampuan Islam memimpin manusia dalam segala aspek. Penyertaan Rasulullah ketika membina Kaabah. Kaabah adalah bangunan pertama yang didirikan kerana Allah dan menjadi imam untuk beribadat kepadanya dan mentauhidkannya. Bukannya batu yang disembah. Ia dibina oleh bapa Nabi-Nabi, iaitu Nabi Ibrahim AS. Setelah melalui perjuangan yang hebat menentang keberhadaan dan menghancurkannya, Nabi Ibrahim telah diperintahkan mendirikan Kaabah, lalu baginda menerimanya dengan penuh rasa tanggungjawab. Peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendirikan asas-asas Kaabah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau sahaja yang maha mendengar dan maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Kaabah telah didirikan itu Kaabah yang telah didirikan itu mengalami kerosakan beberapa tahun sebelum dibangkitkan Nabi menjadi Rasul. Di antaranya kerana dilanda banjir. Oleh itu, kabilah Quraisy mestilah membinanya semula. Kerana menghormati Kaabah dan memeliharanya adalah di antara sakit-baki syariat Ibrahim AS yang masih menjadi pegangan mereka. Rasulullah menyertai pembinaan semula Kaabah, di mana di masa itu Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Pemuka-pemuka Quraisy bekerjasama mengangkat batu-batu bagi membina Kaabah. Rasulullah memikul batu bersama bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pada suatu hari, sampailah masa untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya semula. Di sana berlakulah perbalahan yang hampir menumpahkan darah. Apabila masing-masing kabilah mahu mendapat kelebihan mengangkat Hajarul Aswad, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melantik seorang hakim
bagi menyelesaikan masalah, iaitu dengan memilih orang yang pertama masuk ke masjid. Atas hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pertama masuk ke masjid ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melihatnya, mereka semua berkata, "Ini dia Al-Amin yang kami redha dengan hukumannya. Ini dia Muhammad." Keputusannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka supaya membawa sehelai kain. Apabila sudah dinampakkan kain itu, Rasulullah mengambil Hajarul Aswad dan diletakkan di atasnya dan menyuruh setiap tiap kabilah memegang penjurunya masing-masing. Setelah sampai di tempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Kemudian mereka pun menyudahkan pembinaannya. Begitulah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah dengan cara diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selamatlah mereka dari pertumpahan darah dengan keputusan yang diredai oleh mereka. Ialah kita menyedari betapa musuh menerima kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diwahyukan baginda menjadi Rasulullah, iaitu di antara asas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sebelum menerima amanah membawa rahmat kepada sekalian alam dengan sifat-sifat mulia yang dilihat secara praktikal oleh manusia di sekelilingnya, supaya tiada alasan yang benar bagi mereka yang bermusuh dengannya setelah diajak kepada Islam. Kita baca tentang perkahwinan, ada minang yang diajarkan sendiri di alam Rasulullah SAW. Sebab ketika kita bandingkan dewasa ini, memang pun apabila persetujuan di antara dua pihak, antara lelaki dan perempuan, kedua negara, kasih-kasihan, setuju nak menjaga rumah tangga, maka itu dia setuju permintaan diterima walaupun cara tidak rasmi dikatakan. Walaupun kita tengok pada sirah Rasulullah SAW sendiri, Khadijah menghantar wakil menyatakan hasrat untuk mempersuamikan balik bersuamikan Rasulullah Muhammad SAW Nabi. Dan Nabi pula memutuskan bahawa saudara itu sebagai wakil dan hebat patung dia. Kalau tengok patung dalam bahasa Arab hebat. Kalau patung bahasa Melayu leleng panjang. Kita kebaikan bakal mempelai kebaikan perjanjian dan diterima dengan baik. Itu sekiranya syariat kahwinan itu perlu lagi dilaksanakan semasa sebut, tapi adab-adab yang baik yang diterima oleh Islam walaupun di masa jahiliah dia belum Islam, tetapi benda-benda yang baik diterima insya-Allah. Masalah yang diwujudkan juga kita kena fikir masalah wali ya. Wali yang dikatakan wali biasa, wali mujibir, hakim dan sebagainya. Bagi mereka yang telah pernah mengalami perkahwinan yang pertama, bila dipinang, diisi, dia bagi istilah agak pada ni kita dah untuk dikahwinkan yang kedua, maka kuasa wali mujibir yang mutlak itu tidak lagi terletak kepada wali sepenuhnya, terletak kepada mempunyai badan muslim. Maknanya balu ataupun janda berhak memberikan kata setuju ataupun tidak setuju. Soalnya ada satu cerita yang sangat menarik ibarat. Walaupun cerita ini mungkin cerita saja, tapi satu pengajaran kepada kita. Masa kita pernah duduk di pondok di Kelantan dulu, dalam program pondok dalam masa di luar sebulan, adalah ustaz ceramah sebut suatu peminang dalam pinangan berlaku. Ayah dia 10 hari sebelum tu segmen menjangga lampu tu, lepas tu pun esoknya adalah seorang pemuda lah yang nama dia suntik tu, dah tahu apa yang sebut contoh dia itu saja lain kat situ ni depan ni.
Semek ada seorang nak mari tengok umum dah. Semua siap sedia lah, akak air semua kali macam biasa lah. Macam ada pengalaman dah lah, akak air. Saya tahu kalau cerita. makan buka tunjuk dia lah, tunjuk keadaan first penuh yang boleh tunjuk lah sebab maka berlaku lah. Mari-mari menjemput kabul hasad ini memperistirahkan anak waktu itu yang lama menjaga. Waktu itu ambil kata-kata tu gila, bukan cerita macam cerita macam bukan 1, 2, 3, 4, 10 bukan begitu. Kabul hasad yang betul, bukan kabul anak kami itu nanti terhati kalau ayah Belanda tak boleh kan. Kita kena kabul ke anak dia bahawa ni Izzuddin ni contoh Izzuddin kan. Ali sungguh nak apa kan? Nak bersih kamu, sujud tak. Tiba-tiba Semek ni nangis. Nangis sungguh lah, nangis kamar dolok nangis. Habis nangis, ayah dia tanya, sebab kamu nangis Mek? Lama dah benar. Ayah pun tanya masih gitu. Maknanya kena tanya kepada janda tersebut. Baik, yang kedua dari segi akhlak yang dinyatakan itu memang kita baca belakang kita kan. Dari segi berlaku perkahwinan yang pertama, dan yang kedua satu modul yang kita rasa perlu dibuat sampai bila-bila. Contoh kepimpinan, kerjasama dan sebagainya seperti yang dibina semasa meletakkan batu Hajar Aswad di Kaabah itu. Kemudian kalau kita boleh guna, dan modul ini diguna pakai oleh semua pasukan seragam bila ada, kita perhatikan betul-betul bendera atau panji-panji diusung secara ramai. Sampai sekali seorang akan buka kalipat atau seorang yang membasah. Inilah satu periktibar yang sangat menarik. Dari segi keadilan dan sama rata, fair and square, waktu bagi makasih. Tak pada dah pegang ini sampai masa orang yang ganti itu yang menyempurnakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Jadi benda ni kalau boleh SUBT boleh ambil bukan kita olah bersama pengajaran daripada pembinaan semula Hajar Aswad. Dan satu benda yang diingat juga, jemaah yang payah dia tunjuk bergabung yang belakang ke depan, depan ke belakang. Bapa kepada Khadijah, yakni Al-Khuwailid meninggal masa bila? Meninggal masa peperangan Hijaz. Dan peperangan Hijaz ini adalah satu peperangan yang pertama disertai oleh Nabi SAW. Ingat tak umur Nabi berapa? Umur Nabi masa itu umur 15 tahun. 15 tahun. Bermakna peminangan berlaku 10 tahun kemudian. Masa peminangan berlaku masa Nabi umur 25 tahun. Peperangan Hijaz, kenapa yang Nabi buat? Lagi sikit ya. Jawab lalu beliau spontan kan, dah tengok kereta dah tengok macam DPT. Kenapa Nabi buat semasa peperangan Hijaz? Sini jawab. Nabi menyediakan anak-anak panah bagi pasukan dia lah, pasukan Quraisy, pasukan Mekah melawan musuh. Maknanya umur 15 tahun tu tidak ada detek depan tu, mungkin tak tinggal. Baik, akhirnya sebagai pengajaran kita juga, apa-apa pun untuk membina keluarga, membina masyarakat pada masa yang akan datang, perlulah pemilihan penelitian yang holistik, cara menyeluruh, bukan sekadar tengok oh dia comel je kita nak betul tu. Tak salah kita muslimah kenal pada seorang muslimin, kita mendahului dah timbul kata pergi cari timbul ke timbul cari ini lah tak timbul dah, paling baik cari mana baik dah nak timbul dia benda-benda itu dah timbul. Sama ada di dahulu ada perempuan, di dahulu ada lelaki, benda itu tidak menjadi kesalahan. Membina suatu benda yang baik untuk membina keluarga, membina masyarakat dan bernegara seterusnya. Kerana itulah asas daulah Islamiah sebenarnya.
asal daripada keluarga Muslim, lepas tu dia bentukkan keluarga Muslim, dia panjangkan kepada masyarakat Muslim atau mujtama'am, sambung kepada negara Muslim, dan akhirnya sistem khilafah Islamiah. Dan ini diurai banyak lebar oleh Al-Amar Musa Al-Tayyib dalam bukunya Muslimah Pembangun Ummah. Dibaca masuk nak baca poin-poin banyak di situ. Asal-asal kepada pembinaan Daulah Islamiah hasil daripada perkahwinan antara Muslim sejati dan Muslimah sejati, insya-Allah. Bayar seterusnya terakhir yang boleh kita kongsikan juga, sifat atau kasih sayang kecemburuan ini tidak boleh dibahagi-bahagi, tidak boleh disamaratakan. Sebab itu Islam tidak mensyaratkan kasih sayang ini dibagi sama-sama, bukan seperti harga benda, bukan seperti jamanan, nabatan dan sebagainya. Untuk bersebuah benda-benda yang sudut material boleh kita bagi sama-sama, tapi kasih sayang tidak boleh bagi sama-sama. Ini hak kepada individu tersebut. Bagi yang kahwin 2, kahwin 3 dan sebagainya, kasih sayang itu terpulang kepada suami itu sendiri. Nabi banyak menerima, itulah perasaan, sebab perasaan. Dan sebenarnya kata kalau kahwin 2 ini sebagai sunnah, tidaklah sangat bertepatan. Sebab itu adalah, kalau kita kata kahwin 2 sunnah, ini juga sunnah Nabi. Kahwin sunnah tak? Itu pun sunnah juga. Kahwin lebih daripada satu, yang suatu tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelajaran keadilan. Kalau rasa sanggup dah adil, baik kita kahwin se-je. Sebab tu dah ayat surah berapa ini, Alhamdulillah kita boleh sebut ayat berapa itu yang sangat popular. Fakihu ma qawbalakum yang bisa dimasda wa thulatha wa ruba'. Kita kira ada ta'lilun bawahidah. Nikahilah daripada perempuan 1, 2, 3 atau 4, dan sekiranya kamu sanggup berlaku adil, maka nikah sama cukup. Itu adalah tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tawaran saja, tapi tawaran untuk menjaga sifat adil. Adil kepada orang adil, Allah dia sudah sebelum sejulah hendak dia rasanya. Kalau ingat rasa dia tak adil, kenapa rasa dia tak adil? Setakat tu juga kalau rasa benda boleh rasa nak tanya mana ya, setakat yang kita mampu jawab, setakat yang ada mampu Allah Ta'ala, itulah. Minta maaf sebenarnya penjelasan ni dah sampai, pas lain dah kena, jadi maaf banyak-banyak mewakili semua sekali waktu usahawan dah banyak ya. Dan sebelum apa kita ada pengurusan baik Muslim juga. Apa ni yang tak kuasa baru dalam Islam, baik Muslim, unik kenapa? Pengurus ya, pengurus baik Muslim masih latihan. Takmirul ada Muslimah, Cikgu Zainiyah. Mana-mana yang ibu perasaan nak cari pasangan, boleh kita membawa ni lah. Gitu je lah. Ada pun tidak ingat tapi ingat semua gitu lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Umar mewakili saudara Hamdan yang mungkin berusulan dalam mengupas pembacaan pada tahun insyaAllah. Cuma kepasan yang sangat bagus, cuma saya tak tahu belakang je lah kenapa Syekh Umar cakap. Sebab saya bunyi macam ke bengong gitu sebenarnya. Bengong ke bengeng ke. Jangan selalu gitu. Jelah, bukan? Bukan. Suara seksi. Jelah. Kalau disebut jelah, tak tanya. Kalau sebut jelah, okey, insyaAllah. Baik, saya tidak perlukan nak panjang lebar. Pak Cikgu Lombong disebut panjang lebar terkait dengan teks kita pada Amin, Aminah dengan Saudara Aisyah. Itu kisah yang sangat masyhur berkaitan dengan perkahwinan ni, perbezaan usia, ingat mula. tak ingat Sikit lah. Ingat mula.
Kita kena ingat juga kenapa Rasulullah SAW dibenarkan keagamaan. Sebab nafsu dia menanggung 70 nafsu. Itu ujian Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Nabi ni boleh kawal nafsu. Macam maklumat ya, Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Cik Nur. Dan untuk teks kita insyaAllah pada setakat ni lah.